Hai kita semua. Kali ni saya share resepi kek lapis yang diberi nama Dojusu. Rasa cheese, matcha dan coklat. 350 gram tepung pau, 50 gram susu tepung, 100 gram holik, 100 gram krema. Gaul ke semua bahan-bahan ni, bagi rata dan ketepikan dulu. (500 gram salted butter), 30 gram ovalet, 350 gram susu pekat, 100 gram gula kastar, 1 sudu teh asin vanila. Pukul ke semua bahan-bahan ni bagi kembang. Kalau dah kembang macam ni, baru masukkan 10 biji telur grade A. Telur ni masuk sebiji demi sebiji tau, supaya senang sebati. Pastikan telur tu dah betul-betul sebati dengan adunan butter, baru masuk telur seterusnya. Ulang proses yang sama sampai telur habis. Telur habis dipukul, masukkan bahan kering yang kita campur di awal video tadi. Masukkan sikit demi sedikit tau, supaya senang sebati. Bahan kering habis dipukul, baru masukkan 100 gram dairy whipping cream. Timbang ke semua adunan ni dan bahagi kepada 3 bahagian sama banyak. Setiap satu bahagian ni berat dalam 733 gram. Bahagian yang ni masukkan 250 gram cream cheese 2 sudu besar warna putih. Cream cheese tu saya dah pukul dulu berasingan, baru campurkan macam ni tau. Pukul lagi bagi sebati. Kalau dah sebati, ketepikan dulu. Bahagian yang ni pula masukkan 1 sudu besar coklat emalco, 1 sudu besar browning sugar. Kalau tak ada browning sugar, boleh skip. Kalau dah sebati, ketepikan dulu. Bahagian yang ni pula masukkan 10 gram serbuk matcha. Tambah sedikit warna hijau untuk naikkan warna. Adunan kita ada 3 warna, warna hijau, warna putih dan warna coklat. Sapu bawah loyang dengan margarin dan alas bawah loyang ni guna kertas packing. Saya guna loyang 8x8x4. Panaskan oven selama 10 minit suhu 180 darjah Celsius. Lapisan pertama bakar guna api atas dan bawah. Bakar selama 8 minit suhu 180 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven masing-masing. Letak loyang di rak paling bawah sekali. Setiap lapisan yang warna coklat ni berat dalam 180 gram. Yang warna coklat ni kita buat 4 lapisan. Lapisan kedua dan sampai lapisan terakhir bakar guna api atas sahaja. Bakar selama 8 minit suhu 150 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven masing-masing. Letak loyang di rak paling bawah sekali. Adunan yang coklat ni dah habis, kita lapis lagi menggunakan adunan yang warna hijau. Lapisan yang warna hijau ni berat dalam 180 gram. Yang warna hijau ni kita buat 4 lapisan. Setiap lapisan yang warna hijau ni kita tabur dengan coklat flake ataupun coklat rice.
Untuk setiap lapisan yang warna putih, saya tabur biskut masin yang ni, tapi saya patah-patahkan bagi hancur sedikit. Adunan yang warna hijau ni dah habis, kita lapis menggunakan adunan yang warna putih. Berat setiap lapisan yang warna putih ni 180 gram. Yang warna putih ni kita buat 5 lapisan. Setiap lapisan yang warna putih ni saya tabur biskut masin yang saya patah-patahkan. Yang ni lapisan terakhir, saya tabur dengan coklat rice dan saya tabur dengan biskut masin. Lapisan terakhir masak, keluar je daripada oven, terus sisip keliling loyang. Lepas tu rehatkan kek ni selama 20 minit ataupun 30 minit. Kek ni saya dah rehatkan selama 30 minit, saya sisip lagi sampai bawah loyang. Kemudian, keluarkan kek daripada loyang. Tunggu kek betul-betul sejuk, balut kemas-kemas, simpan dalam peti air selama 1 malam. Kek yang ada biskut, ada coklat dan ada buah-buahan, mesti simpan dalam peti air 1 malam tau. Nak bagi kek tu keras, nampak tak tepi-tepi kek ni kering, itu tandanya setiap lapisan masak dengan sempurna. Kek ni saya dah simpan dalam peti air selama 1 malam. Keluar je daripada peti air, saya terus potong. Nampak tak kek ni keras? Kalau potong, biskut tu tak turun ikut pisau. Pisau pun mesti tajam tau. Selamat mencuba semua.